shaver saja tak termasuk mata 19. Adalah Ni mata. shaver yang bentuk T tu kan. Aku tengok, uish, ini belah-belah kat RM20. Kalau nak murah beli yang warna kuning. Alah, itu pakai buang je. Itu memang murah lah, tapi jijik lah. Memang jijik lah. Aku tak pakai yang Mark 3 ke Mark 4 tu, Iron Man tu tak. Pakai yang tu. Aku pakai yang macam mesin Dia pakai mesin rumput, Mat. Aku pakai ni orang gunting rambut punya shaver tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali anda kini bersama kami Betul-Betul Tak Betul Podcast ataupun BBTB bersama saya Ghafar Dawi aka Slumber. Kita ada Firdaus Damawi aka Davos. Kita ada Fitri Anas aka Tri. So kita akan continue kita punya perbincangan. Kita akan sambung perbincangan kita pada bahagian kedua. Tadi pada bahagian pertama kita dah borak berkenaan dengan jenis-jenis dan cerita sedikit pengalaman kita orang untuk pergi ke event-event dan pernah menganjurkan event skala kecil, skala besar pun ada juga. So untuk bahagian kedua ni kita akan mengupas empat satu topik lah. Kalau sempat habiskan 4 ni. Yang pertama kita akan borak berkenaan dengan macam mana Malaysia boleh jadi hub acara isukan. Isukan. Sukan lah isukan. Siap tu jumpa point dia hentam. Isukan Asia Tenggara. Lepas tu kita akan pergi ubah kita punya point of view ke kerajaan dengan sektor swasta, macam mana diorang boleh memajukan, membantu kita dah memajukan. bincang sebelum ni. Hampir topik ni hampir sama. Bahagian tournaments, international tournaments. Tu sebab ada redundancy dekat topik sebelum ni. Tapi yang ini pengulasannya lebih kepada event tersebut. Kenapa kita nak buat event, dan mungkin korang ada cara-cara untuk kita mohon dana sebelum ni. Sebab sebelum ni kita touch berkenaan dengan professional tournament, international tournaments, lebih kepada international event. Tapi kat sini dari segi sudut pengatur caranya. Pengatur cara apa bahasa Inggerisnya? Organizing program tu sendirilah. Program tu sendiri. Mungkin korang ada insight tambahan, sebab aku suka nak ingatkan berkenaan Malaysia sendiri. Baru few weeks ago ada event dekat APU aku pergi. Dia bawa pengurusi MESF tu, Encik Naim lah. Dan Encik Naim dia ada cerita pasal pembangunan stadium. Lepas tu dia ada buat satu acara isukan yang baru dilancarkan, which is yang kita borak hari tu dah Piala E-Sport Malaysia. So dekat untuk dia ada banyak tajuk ataupun banyak title yang diorang main. Antara title yang popular adalah MLBB. Untuk MLBB, diorang untuk mana-mana event yang pertama diorang akan buat, event ataupun peserta partisipan pertama ni biasanya dijemput kan, untuk dekat dalam e-sport Piala e-sport Malaysia ni. Cik Naim bagi tahu dia orang first time buat, dia orang tak ada benchmark dia orang tu untuk Hari Sukan Negara dululah. Masa Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara ni event besar. Kau pernah participate tak, Fitri? Ada spesifik Hari Sukan Negara tak? Dia on that particular day tu semua satu Malaysia berlaku benda yang sama. Tak pernah tu. Ni tak bersukan. Tengok badan lah. Aku jujur lah, aku tak ni. Engkau ada Daus? Main bola. Aku yang betul-betul kita orang berdua join tahun lepas. Tahun lepas bulan 10 dia buat bulan 10. Sekolah ada buat, community setempat ada buat. Bila nak buat satu event berskala nasional macam tu, dia orang memang kena synchronize kau. Perancangan dia setahun tu. Betul? Perancangan dia setahun. Kenapa aku boleh cakap setahun? Sebab Hari Sukan Negara tu dekat kawasan Puncak Alam kita orang buat pertandingan. Semualah final. Bola final, badminton final, futsal final time tu, termasuklah e-sport.
Dan e-sport untuk taman kita orang, itu adalah tahun lepas adalah tahun pertama dia orang buat lah. Tapi suka-suka sebelum ni macam futsal, badminton dah dibuat dah sebelum ni. Memang banyak dapat sambutan lah. Tapi first time buat. Dia orang nak buat selection tadi tu 6 bulan sebelum. Ush. Memang lama gila. Lepas tu dah lah 6 bulan sebelum. Itu untuk grup saringan, nak buat apa qualifying apa semua tu kan. Belum lagi penganjurannya lagi. Nak lantik pengurusi KP lah apa semua kan. Dia punya kru-kru dia, staff-staff Ya. dia lagi kan. Masalah dia seluruh negara tau. Masa tu pergi kampung mana semua bersukan. Ush. Betul. Itu national punya level lah. National punya level. Bola kira kumpulkan satu tim dah 11 orang. At least lah. Bola 11 orang kan. Kalau ada 10 tim, gila-gila 110 orang. Bola saja belum lagi. Dia bawa saudara mara tengok main sekali kan. In fact masa hari kejadian, bila aku dengan Ika pergi kan, aku tak adalah join. Yang join Ika lah. Aku part of tahun main futsal? lepas MLBB. ML. Ika participate untuk ML lah. So bila pergi situ, ada seorang budak tanya, dia nak main. Dia datang situ dia nak main je. Cakap, bang, nak tanyalah yang ML ni boleh main ke bang? Cakap, ML ni dia orang dah buat selection dah lama dah. Tapi kalau adik nak main, adik pergi dekat, dia ada macam ada satu bukit tu. Dia orang buat pertandingan sepak ni. Satu bukit. Kesian adik tu pergi situ tak ada orang. Kena scam. Pergi situ adik boleh main seorang-seorang kat situ. Aku sebab situ ramai kan kat atas bukit tu. Cakap adik pergi atas bukit tu sebab budak-budak ni, budak-budak kecil, dia buat sepak penalti untuk budak tadika, untuk budak sekolah rendah, untuk sekolah menengah, dengan bapak-bapak kan. Main sepak penalti itu dapat hadiah nanti. Dia pun pergilah naik atas bukit tu dengan kawan-kawan dia pergi naik. Badan dah berlumpur Mat. Apa dia pergi bancing telut ke apa? Pagi tu ada final untuk sekolah rendah punya futsal. Bola padang. Malam tu hujan lebat. Kau rasa Padang macam mana? Dia main kat sawah. Memang macam kat sawah lah. Tapi dia orang seronok lah. Budak-budak memang itulah keseronokannya. Ya. Tapi itulah event skala besar, bajet besar, manpower besar, memanglah boleh buat kan. Tapi we are talking about world punya capacity. Okay. Episod lepas kita dah touch on surface. Untuk yang sekarang ni, dengan kapasiti kita sekarang ni, dengan persatuan-persatuan e-sport ke persatuan video game yang ada dekat dalam Malaysia sekarang ni, korang rasa what level are we now? Ini soalan ni beza tau dengan episod sebelum ni. Apa level kita sekarang, dan pada korang apakah cara untuk kita pergi satu level yang lain untuk menyamakan diri dengan peringkat nasional? Apa level kita sekarang? So far okay, Fitri ada point dia. Ni event ke? Ini event ke? Event ke, pameran ke? Sebelum ni kita cakap exhibition kan. Jenis-jenis kan. Event ke, exhibition ke. Nak kata tempat untuk buat event, kita dah ada. Kita ada Madrid, kita ada KLCC, kita ada Aziata. Banyaklah convention center. center. Apa MITCC? MICC. Convention senang banyaklah convention. Banyak kan? Dah ada level international dah pun. PWTC ada. Putrajaya. LCC, Putrajaya. Yes. ICC. Sekarang ni CC lah. kita dekat level international ke ataupun belum lagi? Kualiti kita tu. Bagi aku kita dah sampai level international lah. Yes. Bukan dah sampai, memang dah sampai international. memang dah sampai international pun. Aku tak ada without any doubt lah mengatakan bahawa kalau kata setakat exposition, Malaysia adalah bertaraf dunia lah. Tapi pernah tak ada korang perasan game con dekat dalam Malaysia ni? Ataupun streamer convention, YouTube convention dekat dalam Malaysia? Belum ada lagi. Tapi kalau kata anime game and comic convention tu dah lama ada lah. Itu memang lama So lah. game sebenarnya dekat Malaysia ni lebih, kita tak cakap isukan lah tapi game lah. Game dia lebih park under anime dengan manga tu sebagai satu payung yang sama lah. So kalau kau nak kata permainan video, dia punya tu kat situ. So memang dah dari dulu lagi memang dah ni lah, memang dah ada lah. Memang dah ada, dan memang kita pun dah produce personality yang bertaraf dunia, tapi very niche lah when we talk about
macam cosplayer ke kan, ataupun even macam hoster yang terlibat dengan anime game and comic convention dekat Malaysia ni, memang diorang sendiri pun orang macam serata Southeast Asia at least dah dikenali dah. Sebab event-event dekat Malaysia ni bukan setakat untuk Malaysians. Diorang ada juga attract Singaporean, dia ada juga attract Brunei, Indonesia, Philippines, Thailand, Myanmar, Vietnam. Memang kita punya adik-beradik ni lah. Memang ramai. So dan bukan setakat tu, memang ada pun orang-orang yang macam travel daripada tempat-tempat jauh tu. It's a tourist attraction jugalah benda-benda ni sebenarnya. Untuk game lah. Tapi kita kali untuk exhibition lah. We don't just say game lah. Dia untuk exhibition lah. Untuk exhibition. Sebab baru ni pun aku dapat tahu dekat area KL ada exhibition untuk business. Kebanyakan business man daripada seluruh dunia lah ada datang kat situ lah, berkumpul kat situ. Biasa apa aktiviti dia orang buat kat convention lah, tahu tak? Biasanya dia ada stage activities ataupun individual atau company punya individually competition yang diorang host macam tu. Dia more tu networking sebenarnya. Macam convention ni macam aku pergi nak macam pergi talent bank, talent corp, talent bank kan, dia fokus untuk cari recruitment kan, untuk kerja kan. Kau pergi sana bukan kau terus dapat kerja pun, sebenarnya nak mendedahkan kau company ni macam mana, apa company yang ada, apa options yang kau ada. So dekat company ni apa position yang diorang tawarkan, so macam mana nak apply. So sama dengan macam convention kalau untuk business lah. Macam ada event yang aku pergi dulu, like Comic Fiesta dulu, kalau tak silap aku lah, ada satu booth Bandai ni. Dia ada host, dia dekat luar lah. Ini Comic Fiesta ke ni Manggaki, tak ingat lah, dekat Malaysia ni kan. So dekat luar tu diorang ada macam competition untuk buat like trading card, macam tu, benda-benda yang akan actually attract orang untuk datang lah. So kau boleh pilih lah, kau suka game ni contohnya, kau ada kau punya target kau sendiri, kau sebagai audience lah ataupun kau sebagai seorang attendee untuk exhibition ni semua. So kalau kau kata kau suka untuk menyanyi kan, diorang ada singing competition macam tu lah. Macam aku pergi yang tak adalah latest, beberapa tahun lepas ada convention untuk DC. Aku masuk tu itu DC sahaja, bukan ni, bukan untuk komik-komik lain. Bukan, ni untuk fokus untuk DC saja. So aku pergi dengan Wana macam tengoklah, ada dia punya ni kan, billboard semua dah naik kan, tengok kan. Sebab dekat situ tak ada tiket apa semua, tak ada. Kita tak tahu, kita just pergi je. Apa kena bayar, sebab tak mahal masa tu, dalam RM50 je seorang. Macam hari tu aku ada pergi exhibition untuk Marvel, yang Avengers punya exhibition tu. Ada Ada. Tapi aku tak ingat kat mana. Aku rasa dekat My Town ke dekat Pavilion, aku tak ingat. Baru lagi ke? Tak, dah lama dah. Ni tahun 2021 kot. Dia lepas PKP lah. 2021 macam tu. Memang apa yang kau nampak dekat US punya exhibition semua kan, itulah yang terjadi. Itulah yang ada. So memang aku kata ini dah taraf sama level dengan international lah. So I have no doubt that Malaysia is capable untuk buat benda-benda macam ni. Dan barang-barang equipment pun dia bawa masuk daripada sana. Betul. Yalah kan. The same technology, apa yang berlaku kat sana is already being adapted here. So memang dah jadi hub lah kalau ikutkan pun. Betul. Sebab Malaysia ni suka mengejar kita hub halal dunia, hub halal Southeast Asia, apa semua tu lah. Tapi bagi aku benda tu bagus kalau Malaysia nak mengejar benda-benda macam tu, sebab menjadi tarikan untuk betul, setuju. Betul. Yes, betul. Dan baru-baru ni juga kan aku cerita yang jumpa Cik Naim tu lah, banyaklah juga kita orang borakkan dalam lebih kurang 15 minit, 20 minit. Boleh buat podcast lah. Memang boleh pun sebenarnya, tahan je. Apa kita panggil, kalau istilah dia dekat dalam BJ ni kita panggil door interview. Door interview. Cuba kau explain door interview tu apa? Door interview dalam broadcast journalist ataupun journalist punya terms lah kan. Door interview ni maksudnya bila orang tu keluar event kan, habis je event, habis je press conference kan, orang tu nak keluar pergi tempat kereta dia ke, kau akan tahan dia, kau akan tanya soalan. Itu door interview. Is it door interview impromptu, spontan. Is it sama dengan ahli mesyuarat tingkap?
Bukan. Itu lain. Itu mesyuarat pintu. Bukan. The door interview ni dia ada pro and cons lah door interview ni. Tapi macam ada kaitan juga bila aku fikir balik kan. Kau tanya on the spot kan. Sebab benda tu impromptu dan bukannya kau macam in a proper setting macam macam apa tu orang kata press conference. Macam press conference tu kita boleh dapat jawapan yang jitu lah. Tapi sebab kalau dia dah prepare. Jawapan yang dah ditulis. Dia dah prepare kan. Tapi kalau kau punya door interview ni jawapan tu tak konkret. Contohnya nanti saya cek semula saya tak pasti jawapan saya tak pasti data yang diberikan ni mungkin saya. Itu kalau orang bijak bercakap. Kalau orang bangang dia hantam kromo. Tapi itulah bila masa sesi door interview tu Cik nak bagi tahu perancangan dia untuk e-sport, Piala e-sport ni. Lepas tu dia ada program yang dia buat berkenaan pembangunan pemain-pemain pula. Ini orang di sebalik tabir e-sport. Okey. Contoh game developer. Dia nak buat sertifikat lah apa semua tu. Coach, analyst. Lagi fitness coach. Even kru production semua. Kru production pun kalau boleh dia nak ada sertifikat. Kalau kau nak kerja kat dalam industri ni memang kena ada sertifikat. Tapi aku nak tanya yang e-sport apa tadi? E-sport championship. E-sport. Ini international ke? Tak lokal. Lokal kita. Lokal. Tapi lokal kita untuk title MLBB kan, kita punya champion Selangor Red Giant tak join. Bagi peluang dekat orang lain ke macam mana? Dia orang nak level international ke? Okey. Kemungkinan lah. Mungkin dia orang ada tournament ataupun competition aku macam bongkak kan. Tapi tak, sebenarnya bukan. aku gurau. Sometimes maybe dia guna masa tu untuk penambahbaikan dia orang punya team. Mungkin dia orang just focus on international training. Satu benda is mungkin dia punya return on investment juga. Yes. Betul. Kau ada 2 competition sedang berlaku pada hari yang sama. Satu competition hadiahnya RM5,000, satu competition RM30,000. Kau rasa kau nak pergi yang mana? Yang lagi mahal lah. Betul. Obviously. Yang kecil-kecil tu bagilah tim wanita ke kan. Jangan menang rendah aku panggil nanti guest wanita kita yang hari tu. Panggil ni. Aku kena smackdown. Tapi bukan juga maksud aku kat sini sebab diorang dah international level. Why betul. not yang bawah-bawah ni kau bakat Bagi baru. Orang lain. Kita nak tengok bakat baru. Nanti korang dah retired. Betul. Siapa pelapis korang? Nak Fitri main MLBB. Memang tak lah. Memang tak lah cerita. Player berapa banyak pun aku kena double confirm. Aku teringat minggu lepas sepatutnya kan kita buat rekod kan. Sepatutnya. Tapi sebab aku dengan Ika salah makan awal-awal puasa ada kan. member pula stuck dekat dekat store, tak boleh balik. Dah pukul pagi tu. Pukul berapa kita tak dapat balik. Malam hari Ahad tu kan aku cakap aku SRS kan dengan jiran aku tu. Aku jumpa seorang brother ni, dia tanya aku, kau main e-sport kan? Cakap main bang, dapat duit ke? Dapat kan. Kalau kau dah buat event memang dapat duit. Lepas tu dia cerita, kau buatlah event satu international punya scale kan. Aku cakap kenapa? Sebab badan korporat ni dia ada satu unit dia untuk sponsor. Contoh tabung haji, bank muamalat, BSN. Kau boleh pergi dekat unit korporat dia untuk mohon dana, buat proposal apa semua untuk dapatkan sponsor tu. Problemnya sekarang ni, kenapa ramai orang tak buat benda tu? Orang tak tahu. Ini kalau kau cerita ni, kalau kau tak cerita, orang tak tahu. Tapi tak tahu, ini aku bagi tahu lah the reason kenapa company biasanya ada this dana yang diorang peruntukkan untuk sponsor adalah sebab dana-dana ni they can write off as tax exemption. So kalau diorang daripada diorang bukanlah daripada diorang buat itu lepas tu buat ni tak. Tapi mungkin diorang boleh guna tu sebagai tax. Sebab untuk apa ni orang kata company community CSR, corporate social responsibility. Corporate social responsibility. So mungkin itulah juga dana yang digunakan. Aku tak nak pinpoint mana-mana company lah, tapi memang company diorang akan nak bagi sponsor untuk dana-dana macam sebab kita aku suka touch sponsor ni sebab ramai orang tak tahu. Sebab bila aku borak dengan dia, bukan jiran aku pun, kawan kepada jiran aku lah, dia suka lepak dengan jiran aku. Dia cerita untuk haji, buat event haji, event skala besar yang tabung haji buat tiap tahun confirm punya akan ada beratus ribu orang pergi kan.
sebenarnya dia orang dapat sponsor daripada bank-bank kat dalam Malaysia ni. Aku pun baru tahu. BSN, Maybank, Bank Muamalat, Bank Islam of course lah kan. Tabung Haji sendiri. Yes. Aku tanya apa benda yang dia orang sponsor. Kadang-kadang equipment untuk jemaah haji ni duitnya dapat daripada bank-bank ni. So aku tanyalah. Satu memang subsidi daripada kerajaan kan. Subsidi tu lain. Yes. Subsidi memang lah. Tapi apa yang sponsor ni boleh bagi? Dia orang akan bagi duit dan tabung haji akan allocatekan duit untuk buat apa. Contoh macam jiran aku tu, dia kena cari barang untuk torchlight. Ada engrave BSN sebab BSN yang sponsor. So aku tanya, kenapa nak kena ada torchlight? Lepas tu cakap, kau pergi bina, kau nak ambil kutip batu malam, kau nak pakai apa? Pakai torchlight tu lah. So macam, oh tak ya juga ada ke orang melontar batu waktu malam? Tak, ambil batu. Ambil batu waktu malam. Bukan kau ambil masa kau nak lontar ke? Aku tak tahu, aku tak pernah naik haji. Sebab dia orang kena ambil tu sebelum dia orang melontar. Bukan time nak melontar tu, time tu kutip. So itu apa yang aku faham lah. Lepas tu baru aku tahu, itu belum lagi benda yang receh-receh. Macam ihram ada yang dia orang sponsor untuk golongan B40. Habis tu subsidi ni tadi digunakan untuk yang mana satu? Travel, hotel, makan. Okay. Kan? Benda-benda macam tu. Maksudnya tabung haji bila dia orang diamanahkan benda tu, dia orang tak solat, dia orang buat betul. Ini untuk kes tabung haji yang travel punya lah, yang buat umrah haji tu. Tapi yang plantation ke property aku tak tahu Ini berdasarkan apa yang jiran aku ceritalah. Lepas tu bila dia cerita kat aku, company ni boleh sponsor, company ni boleh sponsor. Aku time cerita tu aku rasa, aku nak jadi event organizer lepas ni. Bukan disebabkan aku rasa benda dia boleh buat duit. Sebab duit tu tadi ada tapi orang tak tahu, orang tak berani nak ngusik. Korang pernah tak ambil cari sponsor dekat company besar-besar, Petronas ke mana ke? Tak pernah. Kenapa korang pun tak tahu? Sebab tak tahu. Aku sebenarnya bila aku kena cari jadi sponsor ni, biasanya aku jadi blank. Aku tak tahu nak buat apa. Mungkin sebab aku tak train dalam bidang tu kan. Tapi bila orang expect aku untuk cari sponsor, aku macam cari sponsor? Tu dah jumpa macam tu. Macam tu. Tak apalah, aku keluar diri sendiri. Macam tu. So, aku jadi blank. So eventually I have to let go and swap kerja aku around dengan benda-benda lain lah yang aku kena buat. Itulah sebabnya kita mengemis cari sponsor setiap episod ni. Itulah tu. Kau tengok, dia orang suruh aku cari sponsor, dia orang suruh aku baca skrip yang tu. Tak should be lah sponsorship ni. Sebenarnya bukan kau. Yelah kau buat satu video, lepas tu kau minta sponsor macam tu. Sebenarnya kau kena keluar untuk cari sponsor tu sendiri. Bukan kita menunggu sponsor datang. Kau kena yakinkan sponsor siapa yang nak sponsor kau tu. Betul. Kau kena yakinkan apa yang kau boleh bagi dekat dia. Biasa apa yang kita boleh bagi kat dia orang dengan timbal balik dia orang bagi duit kat kita ataupun bagi barang kat kita untuk sponsor. Dia tengok ni lah, apa sama ada value yang kita ketengahkan dengan value yang dia orang cuba ketengahkan tu sama. So kalau contohlah macam kalau kita dapatkan sponsor daripada Unify, dan kita kenalah berusaha supaya kita mencantikkan nama Unify. Taklah macam yang kita buat dalam part sebelum ni tu. Macam tu lah. Sebab dia tak sponsor kan. Sebab dia tak sponsor je. Nampak sangat partisannya tu. Minggu depan aku dah puji dia, kita tak tahu. Macam ada yang sponsorship yang dia perlukan engagement tu. Betul. Dia nak tengok berapa ramai yang view kau punya. So product placement. Betul. Product macam placement. Kita contohlah, kita ni 3 orang lelaki kan. Then of course lelaki ada brand-brand lelaki macam Manscaped ke apa ke yang betul. Yang nak apa yang nak bekerjasama dengan YouTuber yang lelaki. So dia sponsor lah lelaki punya channel. Malam tadi baru aku borak dengan Daus. Aku cari shaver. Manscaped. Manscaped aku baru yet. Not sponsored lah. Aku sebut ni pun belum sponsored lagi beli Gillette. Aku memang dah pakai Gillette dah lama dah. Tapi dalam setahun 2 ni aku tak pakai sebab aku ada mesin tu. Tapi dia tak clean tau. Even though aku pakai mesin, dia tak clean. So aku cakap dengan Ika, semalam pergilah Guardian. Pergi lah cari. Mahal rupanya. Yang mana? Mark 3 tu ke? Mark 3 tu mahal duk. Mahal lah. Aku tengok shaver saja tak termasuk mata 19. Adalah mata. Shaver yang bentuk T tu kan? Aku tengok, ini belah-belah kat RM20. Kalau nak murah beli yang warna kuning.
Alah, itu pakai buang punya. Itu memang murah lah tapi jijik lah. Memang jijik lah. Aku tak pakai yang Mark 3 ke Mark 4 tu, Iron Man tu tak. Pakai yang tu. Aku pakai yang macam mesin Dia pakai mesin rumput, Bukan. Aku pakai ni orang gunting rambut punya shaver tu. Yang jenis dia tu yang aku pakai yang tu. Dia ada krim dia. Itu okey lah tu kan. Aku pergi tengok mata dia RM34. Satu stack tu ada 4. Satu stack ke? Ada 4. Dia dalam 34. Itu kau kata mahal, murah lah tu. Itu mahal. Compact. Kenapa aku cakap mahal? Compact. First aku beli Gillette Active tu, sekarang benda tu dah tak produce dah. Aku pergi kedai tak jumpa dah mata dia tu. Itu baru berapa? RM7-8 je 4. Sebab tu aku cakap beli yang kuning tu. Kuning tu RM2 satu. Pakai yang buang. Kita lagi tajuk. Tak adalah untuk sponsor kan. Okay, untuk sponsor. Kita 3 orang lelaki, mana tahu ada yang sponsor situ. Sebab bila cakap pasal sponsor ni, tadi untuk first part tadi kan kita ada cakap antara kekangan dia adalah duit. So duit ni solution dia adalah sponsor untuk kita buat event kan. So bila ada sponsor ni, company-company besar dia ada tabungan ataupun petty cash dana dia untuk dana dia untuk sponsor benda-benda macam ni. Kalau kita pergi podcast kita dia pergi ke sponsor macam tu, boleh lah. Betul kan? Ke tak betul? Betul. Boleh lah kita approach dia orang. Cubalah Gafar. Korang pada aku pada korang. Elok lah. Tapi yang biasa cakap pasal sponsor ni Fitri, kita pas kat Fitri lah. Fitri Terkebil-kebil Terkebil-kebil member. Bila kau suruh aku cari sponsor lah, memang aku macam jadi blank. So tadi aku dah blank job. Dia ada sponsor. Keluarkan duit poket sendiri. Nah sponsor. Dah ada dah. Cari-cari. Nah macam tu. Alah, mencilah. Tapi kita dah berapa minit dah ni? Sebab aku nak pergi ke topik yang last. Kita dah touch banyak benda dengan tapi macam yelah sponsorship kan, macam kau cakap tadi, kita ada banyak part untuk sponsorship ni. Macam aku ada kenalan yang buat koperasi dia koperasi pun ada juga dana allocation untuk ada sebab aku ada kenalan seorang datuk ni, dia memang dia sendiri cakap dengan aku, kalau kau nak buat duit dekat dalam koperasi kau boleh buat duit. Dia kata kalau nak belajar pun boleh. Macam tu lah dia cakap dengan aku. Koperasi dia macam satu institusi yang dia bukan macam bank. Koperasi kan more tu macam NGO kan? Dia bukan bank tapi koperasi dia macam sekumpulan orang yang meletakkan dana yang sama banyak. Dia orang create lah koperasi. So, sekumpulan orang macam bank lah. So dia orang ada bajet dekat koperasi ni. Okay, let's just say bank. Koperasi ni is the foundation of what becomes a bank eventually. Sebab aku tahu macam Afin Bank tu, dia koperasi tentera dulu. Even CIMB pun dulu koperasi juga. Koperasi Bumi Putra. Tapi bukan koperasi sekolah lah, tempat mengambil duit. Itu koperasi lain. Itu kau beli alat tulis. Tempat habiskan duit. Koperasi sekolah Okay, ini satu part yang aku suka nak highlight. Antara benda yang kemungkinan korang tak terfikir lah kan. Kita ada convention, ada seminar, ada game launching, event e-sport, jangan cerita lah. Tapi what if kalau ada event yang bertemakan VR dalam Malaysia ni? Kau nak pergi tak? Sorry? Event yang bertemakan VR. Mesti aku event nak lah, bukan attraction lah. Dia bukan business. Event. Kalau event nak, aku nak pergi. Sebab aku biasa pergi pusat-pusat game yang dah ada main VR punya game tu kan. Sebelum ni aku main yang PlayStation punya VR tu. Best tak? Best memang best lah. Perangai, kau tahu perangai dia orang macam Apple lah. Kau ajar dia. Aku pergi main VR ni dekat rumah member ni, Adam. Okay. Masa tu dalam cage masuk laut tau. Dia punya game tu lah. So yang si Apple ni dia pergi ambil air spray tu, dia spray kat aku. Konon-kononnya aku kat dalam laut dia. Itu perangai. Itu antara event yang menerapkan bukan 3D lah, ada jadi 4D lah. Untuk rasa-rasa benda tu kan. Apa kebiasaannya pada kalau korang jadi organizer, apa yang korang nak buat aktiviti kat dalam event VR tu? Just wondering lah. Kalau aku ada chance lah kan, aku akan
akan masukkan apa ni orang kata elemen creativity ataupun engagement lah dalam tu. Macam apa yang aku pernah go through sebelum ni, mungkin yang aku ingat aku pakai headset VR ni dalam satu event ni. Lepas tu dia suruh aku jalan atas titi macam tu. Aku pernah tengok YouTube buat banyak benda tu Aku pernah lah go through benda tu. Memang rasa macam nak jatuh lah. Tapi bila jatuh sebenarnya kau jatuh atas lantai biasa je. So bagi aku benda yang boleh menyebabkan orang rasa teruja, terhibur, takut, seram, benda baru lah kan. Benda yang kau tak boleh experience dengan mata kasar. Dan benda yang kau tak boleh nak buat-buat. So contoh macam seram ataupun aku nak experience benda tu lah. Dan aku rasa dekat Malaysia ni dah ada company yang buat attraction VR di mana kau main VR tu kau boleh macam main Fortnite dengan kawan-kawan kau. Tapi everyone pakai VR headset, you are in an open space, and kau kena try untuk eliminate orang-orang lain yang main sekali dengan korang lah. Faham. So benda tu dah wujud dah. Cumanya in terms of event aku rasa benda tu belum, dia tak ada lagi establish lagi lah. Tapi yang aku pernah nampak sebelum ni ialah virtual exhibition, faham tak? So rather than itu satu benda. So rather than kau pergi event tu dan kau experience it virtually, so dia boleh juga jadi is an exhibition yang tak exist in dunia nyata. Kalau kau nak pergi, mungkin kau boleh go through apa-apa platform yang sedia ada ni, dan kau boleh guna headset VR sendiri lah. Faham. Tapi benda tu very limited sebab headset VR tu dia tak available, dia bukan household name, dia bukan semua orang ada. Contoh aku tak ada benda tu. Kau nak beli Apple Vision tu 20,000 siap. Kau nak beli apa yang PS5 punya VR, kau kena beli PS5 dulu. Yes. So benda tu is not something yang readily available lah. Tapi I would like to see lah benda tu macam mungkin Malaysia boleh host lah something like that one day. Sounds like kind of cool and novel. Betul. Aku tu ingat bila kau cakap virtual tadi tu, UiTM pernah buat. UiTM Shah Alam lah. Time tu dia orang sepatutnya buat dia orang punya degree show habis final year kan, display semua FIP. Instead of dia orang kena buat physical, dia orang buat benda tu online, virtual. Dan bila aku pergi tu, student event virtual dia tak adalah semenggah mana. Tapi aku yakin kalau itu student universiti boleh buat, international apatah lagi kan. Professional apatah lagi. Yes. Betul, professional apatah lagi. Itu untuk scale lah. Okay, dah ada nak tambah ke? Tak ada. Okay, last sebelum kita tutup kita punya session ni, mungkin kau ada nasihat ataupun tip untuk orang-orang yang nak jadi penganjur event ni tapi modal tak besar, ataupun mungkin suggest skill dan pengalaman yang diperlukan dalam industri event managing ni, yang korang rasa lah tips dengan nasihat. Ada tak? Tips dengan nasihat? Tips atau nasihat. Satu tips adalah you play with what you have. Kalau ada duit lah. Kalau kau nak aim tinggi, make sure duit kau banyak. Betul. So kalau kau nak duit kau banyak, make sure kau berani untuk kejar orang cari sponsor, tu satu. Kalau kau tak ada duit kau sendiri. Tapi kalau kau ada duit sendiri, kau nak buat, mungkin kau boleh belajar daripada William Osman yang dekat YouTube dia buat William? Apa tu? William Ang. Bukan Osman. Dia buat yang creators punya makers punya event tu. Organizer. Dia organize maker event tu di mana semua all the creative people of YouTube actually boleh ada kat situ dan exhibit lah apa yang diorang nak buat. So tu bagi aku adalah salah satu contoh di mana dia menggunakan not just duit dia sendiri tapi dia punya network dia, orang-orang sekeliling dia untuk menjayakan event tu. So dekat US kan ramai kan orang yang buat konten-konten yang very engaging ni, macam Mark Rober and everyone. So dia engage lah all these creators untuk menjayakan event dia tu. So kalau kau tak boleh nak buat seorang, make sure kau collaborate dengan orang lain. So tips dia macam itulah. First you need a budget, you need a sponsor. Kau kena cari, aku cakap je sebenarnya, aku sendiri pun tak reti nak cari sponsor. Okay, kau kena collaborate dengan orang, then always be open towards orang kata benda-benda yang mungkin akan berubah.
Okay, always be adaptable to change lah. Betul. Those are tips and tricks. Mungkin kau pernah dalam event yang agak formal, and apa tips and tricks? Macam aku dulu sebagai seorang marketer kan, kita letakkan dekat marketer lah, as a KP lah senang cerita kan. Engkau sebelum apa, ketua pelajar? Ketua projek lah. Ibaratnya macam KK lah. KK apa? Klinik kesihatan? Bukan. Ketua koordinator. Okay. So kalau engkau contohlah, engkau ada duit banyak sekalipun untuk buat sesuatu event ni, tapi kalau kau tak ada planning, betul-betul planning, so event tu tak akan jadi. Planning Yes, sebab apa? Lagi satu, bila engkau dah ada budget, kau dah ada planning untuk buat sesuatu event ni, nak bagi event kau tu berhasil, so engkau kena ada satu vision. Vision ni engkau kena jual dekat all of your staff ataupun kru before proceed dengan betul-betul event lah. Sebab apa tau? Make sure diorang membeli vision tu. Sebab engkau nak semua staff engkau ni synchronize. Diorang nak dapat result yang sama. Betul. So bila diorang dah terbeli dengan vision kau tu, so apa yang kau buat semua dia akan jadi smooth. Sebab diorang dah sehati sejiwa untuk buat tu. So tak ada isu. Okay, yang staff yang ni, kru yang ni tak buat kerja dia, kru yang ni tak, dia buat komplain macam tu. Banyak komplain. So tak ada isu. Tiba-tiba contohlah kalau kata buat live stream, tiba-tiba ada isu dekat blackout ke apa ke, yang tak boleh nak kawal lah. Under control. Kalau macam tiba-tiba TMB potong elektrik tu lain cerita lah. Itu siapa suruh bos kau tak bayar elektrik contohlah. So bila cakap pasal VC ni, Daus, kau ingat tak VC kita punya podcast ni apa? Mestilah ingat hari tiap kali baca. Which is kita ni nak jadi sumber rujukan utama. Kita ni permainan video. Saja je baca teks tu. Aku ingat saja je. Tak adalah. Okay, macam aku, benda yang aku cerita tadi, which is episode pertama tadi tu, pasal postmortem tu, itu adalah aku punya tips and tricks lah. Sebab kalau benda kita buat first time, dia memang akan jadi tahi. Betul. Tak ada banyak silap. Sama macam kau buat apa tu, French toast ataupun kau goreng telur. Yang pertama sekali tu mesti rosak. Mesti confirm. Kita related dengan kita punya podcast lah. Ya. Dengan tak ada lightingnya. Tak ada. Sekarang alhamdulillah cantik sikit lah. Makin lama makin ada imbuhan pula, ada improvement lah, pembaruan, penambahbaikan yang kita akan buat. Jadi every event tu sepatutnya setiap habis event mesti ada postmortem. Betul. Kena ada postmortem. Betul. Kita orang selalu buat postmortem. Betul. Ada postmortemnya apa? Kutuk-kutuk. Kau tak hati baca dia lah. Inilah postmortem kita. Itulah postmortemnya kalau ikut kan. Walaupun mengutuk, kita menambah baik kan. Sebut nama aku daripada episod 1 sampai episod habis pun tak betul-betul. Salah juga. Aku tak tahu macam mana nak betul kan. Itulah uniknya podcast kita kan. Orang tak pernah nak sebut nama kau betul-betul kan. Postmortem dan menjadikan benda tu sebagai salah satu SOP. Betul. Itu benda yang aku selalu cakap. Even dengan student aku sendiri pun benda yang sama. I tak kerti melukis. Aku pandang dia, cakap dengan dia, habis kau ingat aku kerti lukis? Dia macam aku rasa aku loser gila, aku tak kerti lukis. Dia punya perasaan macam tu. Aku rasa aku buat benda ni first time mesti koyak punya lah, rabak punya. Memanglah first time, tapi keep improving. Sedih lah. Kau gelak kenapa? Mana ada orang yang terus-terus boleh buat semua benda, Mat. Dia macam gifted. Kalau student tu risau contoh kelas kau kan. Kelas aku tak ada drawing. Itulah. Aku just nak remind student yang kau art student kan. You all sebenarnya the only time kau kena assess on your drawing skill is dalam kelas yang kau kena melukis tu je. Itu je. Kalau kelas kau kena belajar Photoshop ke Illustrator ke, usually lecturer tak tengok kau punya kualiti lukisan kau. Aku ajar creative project, buat buku. Tak mana kau punya melukis drawing skill kau will ni.
adalah drawing tapi okay lah, bukan drawing yang drawing concern, student selalu concern is drawing ni lah. Betul lah. Drawing apa? Live drawing lah. Live drawing. So kalau yang geometric tu still required lah. Aku cakap kalau kau tak kerti lukis, kau belajar dengan orang yang power melukis kan. Jangan belajar dengan aku. Jangan belajar dengan aku. Aku terus terang, aku punya specialty lain. Orang lidi jadinya. Aku cakap kau nak belajar buat packaging, ini orangnya. Technical drawing aku okey. Ikon tandas. Ikon tandas tu 3 segi. Bulat lelaki perempuan. Masa Fitri dulu ada, aku selalu cakap kalau you nak belajar, you cari Fitri Anas. Masa Fitri ada lah. Masalahnya Fitri Anas dah tak ada kat situ. Sekarang ni ada seorang lagi lecturer, dia part time juga, Encik Syahid. Tak kenal. Dia baru, dia grad overseas, lepas tu dia masuk dalam tempat mengajar tu, dia padu. Dia berusaha datang kelas kan. Dia nak pakai round neck. Aku sama lah macam aku dulu. Ya. Tapi kita sebagai pendidik ni, kita ada sasiah rupa diri. Yang betul lah. Yang sometimes sasiah lupa diri. Itulah. Aku adalah seorang anak seni. So bila aku kena pakai baju-baju formal tu, aku rasa macam aku tak ikhlas mengajar. I have to. Kena perlu follow protokol. Tapi nak macam mana kan? Okay, itulah sebenarnya ada banyak macam trivia aku nak tanya. Bukan tri tu kau. Tanya je lah kalau nak tanya. Kata memory banyak. Alah, kejohanan e-sport terbesar dekat dalam Malaysia ni dengan prize pool yang paling besar yang korang tahu apa? Bukan dah cakap ke hari tu? Itu aku malas nak cakap lagi. Dekat dalam Malaysia. Dalam Malaysia lah. Penganjuran Malaysia lah. Ada penganjuran Malaysia lah. So far bukan MM series. Bukan Mobile Legend. Dota masih padu lagi lah. Padu beb. Padu. Rasa akulah. Data tahun bila aku tak tahu. Lepas Google. Nah, tadi pun aku dah cerita momen lawak, which is kita tengah live ni dekat YouTube, kat TikTok apa semua kan. Tiba-tiba internet tak ada kan. Nak macam mana kan? Benda luar kawasan. Luar bidang. Mana dekat mana luar kawasan? Pakai datuk? Bukan. Itulah kita tutup sebab episod depan adalah episod terakhir untuk season ini. Dan korang juga boleh mendengarkan podcast BBTB ni dekat Spotify. Spotify pun ada upload. Kita ada upload sama dengan YouTube tarikhnya harinya, which is hari Rabu. Rabu tu boleh jadi petang, boleh jadi malam, boleh jadi hari Khamis pukul 1 pagi. Faham kan? Aku tengah edit dia sibuk. Jom main game je. Akulah hai. Dia punya alasan tu aku geram betul Padahal recording dah lama lah. Dia hari nak post baru dia nak edit. Patutlah dia tak bagi aku review dulu. Kan baru nak edit. Dia jadi macam tu. Lepas tu aku macam aduh malam tu. Sebab bila aku dah edit tu, aku nak kena buat repurpose dia. Malas betul lah. Nak cari klip-klip yang best. Lepas tu potong klip tu, buat 30 saat. So dia banyak renyah lah. Mungkin episod depan, which is episod 12 ni adalah episod yang terakhir. Kita boleh tutup dengan satu topik yang aku rasa benda ni boleh relate dengan semua orang lah. Semua orang yang pernah belajar dan pernah bergelar pelajar lah. Itu untuk apa topiknya? Untuk episod depan kita akan borak berkenaan dengan student in e-sport. Itu topik dia lah. Tapi sebabkan dia episod terakhir, jadi kita minta juga pandangan korang. Boleh komen dekat bawah apa yang kita orang kena buat untuk season 2 mana tahu. Sebab kita orang pun ada idea kita orang sendiri. Dan mungkin kita orang boleh dapat input tambahan daripada korang yang mendengar dan menonton BBTB Podcast ni. Korang boleh komen dekat bahagian bawah ni. Sebab input korang tu kami akan gunakan untuk penambahbaikan. Dia macam postmortem lah. Kita baru cakap pasal promoter event kan. Yes, betul. Dan kalau ada apa-apa, korang boleh just email nak sponsor kita ke. Sebab episod 11 ni pada aku episod yang agak penat sebab kita buat recording ni di bulan puasa kan. Dengan Fitri ni tak sahur. Sahur lah tadi. Aku sahur lah. Patut aku hantar video tu dekat dia lah. Video apa? Ada video. Pagi tadi aku hantar kat Daus. Video sahur. Dah tak payah. Tapi bukan sahur tu. Bukan sahur tu. Itu sahur Mimi Peri tu. Ini sahur Ibu Peri. Ibu Peri. Dia dah jadi ibu dah sekarang. Oh, ibu.
Okey, anda kini sedang mendengarkan podcast Betul-Betul Tak Betul bersama saya Ghafan Awi. Kita ada Divus FD which is Firdaus Damawi. Kita ada Fitri Anas aka 3 dan kita akan berjumpa dalam episod akan datang. Jangan lupa untuk subscribe kita dan follow sosial media kita. Kita ada apa tahu? Kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Spotify, kita ada YouTube. Itu dia platform-platform kita lah. Sehingga bertemu lagi, kita jumpa akan episod akan datang. Bye, ciao. Adios. Adios.